Pernah tak dengar isu kesihatan mental belia makin lama makin merisaukan? Isu kesihatan mental belia ni bukan main-main dan isu ini bukan sahaja hangat diperkatakan di Malaysia je, malah seluruh negara ASEAN pun tengah risau. Sebab tu Kementerian Belia dan Sukan menerusi Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia akan menganjurkan satu persidangan meja bulat ASEAN yang mana anak-anak muda dan profesional, pakar serta pengamal kesihatan mental dari pelbagai negara ASEAN duduk semeja bincang topik ni kerana ramai yang mengalami isu kesihatan mental dalam diam. Kat situ, wakil belia dari setiap negara ASEAN akan bincang habis-habisan tentang masalah kesihatan mental di kalangan belia dan bantuan serta cadangan sistem sokongan keluarga, rakan, kemudahan dan lain-lain untuk isu ini. Adakah ramai yang malu nak dapatkan bantuan atau sokongan atau nasihat? Ke belia tak mahu dapatkan sokongan? Ataupun adakah ada yang tak tahu pun yang itu adalah tanda-tanda kemurungan atau tekanan? Persidangan ni bukan setakat borak je tau. Diorang nak capai 3 benda besar. Pertama, kenal pasti punca. Budaya, sosial, ekonomi. Semua dibedah siasat. Kedua, kongsi cara terbaik di antara negara. Yang mana yang dah berjaya, kita belajar antara satu sama lain. Ketiga, push untuk advokasi. Libatkan kerajaan, NGO dan belia sendiri. Bila wakil belia dari seantero ASEAN duduk bincang tentang isu kesihatan mental di kalangan belia, ia bukan sahaja amazing, ia adalah harapan baru. Kalau korang rasa suara belia patut didengari dan kesihatan mental patut diutamakan, korang share video ni banyak-banyak, share idea atau pandangan korang tentang topik ni di ruangan komen. Untuk info lanjut juga, boleh layari laman sesawang www.kbs.gov.my atau boleh email dan hubungi seperti yang tertera di poster ya. Jadi guys, jom sama-sama kita hebahkan dan beri kesedaran advokasi tentang isu kesihatan mental di kalangan belia sebab kita semua sebahagian dari solusi.